Pada 31 Mac 2007, seorang kanak-kanak lelaki berusia 5 tahun hilang ketika membeli belah bersama keluarganya di Kompleks Sogo, Kuala Lumpur. Pada mulanya, ramai menyangka kanak-kanak itu hanya terpisah seketika daripada keluarganya. Namun, apabila beberapa jam berlalu tanpa sebarang petunjuk, kebimbangan mula bertukar menjadi ketakutan. Poster kehilangan mula diedarkan, ganjaran wang tunai juga ditawarkan kepada sesiapa yang menemui kanak-kanak tersebut, dan polis mula menjalankan siasatan. Bukan sahaja itu, seluruh negara seolah-olah sama mencari kanak-kanak kecil itu yang dikenali sebagai Yin. Selama 2 minggu, pelbagai kabar angin tersebar. Ada yang mendakwa Yin dilihat di Kampung Baru dan ada yang mendakwa dia dibawa ke luar negara. Ada juga yang percaya Yin menjadi mangsa penculikan. Tetapi, pada 14 April 2007, satu panggilan telefon akhirnya merungkai misteri kehilangan Yin yang mendapat perhatian seluruh rakyat Malaysia. Jadi, apakah sebenarnya yang terjadi? Ikuti kupasan selanjutnya. Pada petang 31 Mac 2007, Muhammad Nazrin Syamsul Ghazali atau lebih dikenali sebagai Yin berada di Kompleks Sogo bersama keluarganya dalam keadaan orang ramai memenuhi pusat membeli belah itu. Yin dipercayai terlepas daripada pengawasan keluarganya sebelum gagal ditemui semula. Keluarganya segera mencari di sekitar kompleks namun gagal menemuinya. Laporan polis kemudian dibuat dan operasi pencarian dimulakan. Kehilangan Yin menjadi tajuk utama akhbar-akhbar di Malaysia kerana usianya yang masih kecil serta keadaan Kuala Lumpur yang sibuk menyebabkan orang ramai bimbang sesuatu yang buruk mungkin berlaku. Keesokan harinya, beberapa maklumat diterima daripada orang awam yang mendakwa melihat kanak-kanak menyerupai Yin berada di Kampung Baru. Namun, selepas diperiksa, maklumat itu tidak tepat. Pada 3 April, keluarga Yin mula mengedarkan poster kehilangannya secara besar-besaran. Media pula memberi liputan meluas sehingga kes ini mendapat perhatian rakyat Malaysia. Pada 5 April, bapa Yin dibenarkan melihat rakaman CCTV daripada pihak pengurusan Sogo. Rakaman tersebut menunjukkan Yin berjalan sendiri menuju ke arah Jalan Raja Laut. Rakaman itu menjadi petunjuk paling penting untuk pihak polis. Namun, kelibat Yin selepas itu tidak dapat dikesan oleh CCTV. Pelbagai pihak turut menawarkan ganjaran tunai kepada sesiapa yang mempunyai maklumat keberadaan Yin sehingga dapat ditemui. Jumlah ganjaran yang pada mulanya hanya beberapa ribu ringgit meningkat sehingga RM20,000 dalam masa yang singkat. Ahli politik, pertubuhan bukan kerajaan dan orang awam turut serta dalam usaha pencarian. Malah, beberapa masjid di sekitar Lembah Kelang turut mengadakan solat hajat. Pada waktu itu, ramai rakyat Malaysia mengikuti perkembangan kes tersebut setiap hari melalui akhbar dan televisyen. Pada 14 April, selepas hampir 2 minggu kehilangan Yin, keluarganya menerima berita gembira. Bapa Yin menerima panggilan telefon daripada rakannya yang memaklumkan bahawa anaknya telah ditemui. Pada awalnya, beliau sukar mempercayai berita tersebut dan hanya selepas bercakap melalui telefon, beliau mula yakin bahawa anaknya benar-benar ditemui. Menurutnya, Yin turut menyanyikan lagu kegemarannya Twinkle Twinkle Little Star. Lagu itu cukup untuk mengesahkan bahawa suara yang didengarinya benar-benar milik anaknya, Yin. Berita pertemuan Yin segera tersebar dan disambut dengan rasa lega oleh orang ramai. Menurut polis, Yin ditemui oleh sepasang suami isteri etnik Rohingya bernama Nur Shida binti Islam dan suaminya Abdul Rahman Ali Rahmat. Pasangan itu mendakwa mereka menemui Yin berhampiran kawasan Sogo ketika Yin cuba melintas jalan yang sibuk. Bimbang akan keselamatan Yin, mereka membawa Yin pulang ke rumah yang terletak di kawasan Pasar Sentul. Pasangan itu juga mendakwa tidak tahu Yin adalah kanak-kanak yang hilang kerana tidak mempunyai televisyen dan tidak tahu membaca. Mereka mendakwa hanya mengetahui mengenai kehilangan Yin apabila Nur Shida pergi ke pasar di Jalan Masjid India dan ternampak seorang lelaki mengedarkan poster yang memaparkan gambar Yin. Mereka juga mendakwa terpaksa membotakkan kepala Yin kerana Yin mengalami demam panas.
Pihak polis kemudian menjalankan siasatan terhadap pasangan itu dan pasangan tersebut dibebaskan selepas polis mengesahkan bahawa tiada unsur-unsur jenayah ditemui dalam kes ini. Kes tersebut diklasifikasikan sebagai kes orang hilang yang berjaya diselesaikan. Bagi keluarga Yin, penemuan semula kanak-kanak itu merupakan pengakhiran kepada 2 minggu yang penuh dengan ketakutan dan ketidakpastian. Manakala, bagi rakyat Malaysia pula, kes ini menjadi antara kisah kehilangan kanak-kanak yang paling mendapat perhatian negara ketika itu. Dan selepas hampir 14 hari menjadi misteri, Yin akhirnya pulang semula ke pangkuan keluarganya dalam keadaan selamat. Terima kasih kerana menonton channel dari Kantin Mahkamah. Sekian.